Ni dia, depan saya ni adalah burger burger pertama ni burger oblong. Orang panggil oblong je, orang tak panggil burger kan. Oblong je. Yang ini saya beli dekat dengan kajian utama. Townhouse kan, korang tahu townhouse, depan townhouse ada gerai-gerai tu. Yang ni dia. Saya beli biasa beli dengan akak ni sebab dengan akak ngabang ni lah, sebab dia tak kedekut. Ni saya tunjuk oblong kambing oblong kambing dia. Okay, ni dia. Korang boleh lihat. Selalu kalau oblong ni korang pilih apa? Dia ada bagus tau. Dia punya oblong ni dia ada kerbau. Kerbau saya tak pernah rasa lagi. Satu hari saya nak rasa. Macam mana rasa kerbau dia? Yang ni oblong kambing lah. Saya ambil. Ni dia. Korang boleh lihat dia punya, nampak dengan sos mayonis dia memang tak kedekut lah. Kalau bagi saya, kalau korang beli tak rugi. Ni dia. Apa-apa pun nanti korang test lah kerbau pula. Okey, ciao. Bismillahirrahmanirrahim.